bertuah hari ini kerana kita dapat melancarkan satu program wakaf kepada pembangunan Palestin dengan kerjasama MAPIM, Kerajaan Negeri Sembilan, Majlis Kawin Islam dan Jabatan Ulama Islam. Kita ingin menjadi negara pertama yang daripada ASEAN untuk bangunkan bumi Palestin ini. Perancangan dan komitmen telah ditunjukkan oleh MAPIM sendiri dengan yang cukup hebat. Negeri Sembilan menjadi negeri pertama selepas pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk Malaysia. Kita sama-sama membina semula Gaza. Dia adalah instrumen yang diperkenalkan oleh institusi Islam untuk memberi manfaat pembangunan kepada keseluruhan umat.